Kalau keluar soalan tentang alam sekitar, kita jangan tulis, kita haruslah membuang sampah ke dalam tong sampah. Ini jawapan peringkat sekolah rendah. Pemeriksa SPM dah bosan baca ayat tu setiap tahun. Tema ini bukan sekadar amalan individu, tetapi melibatkan skop yang lebih luas. Misalnya, perubahan iklim dan pemanasan global, pemeliharaan hutan dan hidupan liar, amalan kita semula dan pengurusan sisa, gaya hidup lestari dan teknologi hijau. Mari kita lihat contoh soalan di sini. Huraikan langkah untuk mengurangkan pencemaran dan memelihara alam sekitar di Malaysia. Jangan anda tulis, kita mestilah menjaga alam sekitar kita supaya tidak tercemar. Ayat ini kurang matang. Sebaliknya, kamu haruslah tulis ayat matang sebegini. Pihak kerajaan perlu menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan angin, sambil mendidik masyarakat tentang kepentingan kita semula supaya pencemaran boleh dikurangkan dan sumber semula jadi dipelihara untuk generasi akan datang. Di sini kita ada nota exam aras tinggi, iaitu ada tindakan menggalakkan tenaga boleh diperbaharui dan ada pihak terlibat iaitu pihak kerajaan dan masyarakat. Ada impak iaitu kurangkan pencemaran dan pelihara sumber semula jadi, dan ada konteks iaitu generasi masa depan. Kalau soalan sentuh tentang pemeliharaan hutan atau hidupan liar, kita boleh kaitkan dengan kepentingan ekosistem dan biodiversiti, aktiviti seperti hutan simpan, taman negara dan program perlindungan spesies, hubung kait dengan perubahan iklim dan pendidikan awam. Ingat, alam sekitar bukan sekadar isu hari ini, tetapi tanggungjawab semua pihak untuk masa depan. Save video ini. Kalau nak skor A+ dalam BM-SPM, sertailah kelas BMD, Pusat Tuition Misi Jaya. Kejayaan anda, misi kami.